Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, InsyaAllah pada hari ini, Alhamdulillah, kita pada hari ini telah pun orang kata apa, kita membuat podcast lagi. Macam selalu ni, sebelum ni kita setiap hari Ahad kita akan buat podcast. InsyaAllah setiap minggu kita akan bawakan podcast kepada anda semua. Okey, hari ini merupakan podcast saya yang orang kata musim ke-8. Alhamdulillah. Banyak juga, lama juga kita buat dia daripada start bulan puasa sampai sekarang dah Alhamdulillah dah musim ke-8. Okey, insyaAllah pada hari ni saya bersama orang kata apa, mutawif yang berpengalaman. Okay, sebelum ni saya bersama beliau juga, mutawif ni, ustaz ni, iaitu Ustaz Abdul Aziz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Kita bertemu lagi Ustaz dalam podcast ni Ustaz. Allah izin kita jumpa lagi insyaAllah. Mungkin bila Ustaz ada bersama saya je saya rasa lepas ni dah tak ada kod idea dengan nampak serasi tu. InsyaAllah. Okey, hari ni Ustaz, kita tajuk hari ni macam kita adalah campur-campur sikit. Yeah. Okey. Agak orang kata apa, agak penting untuk orang-orang Islam untuk mengetahui. Yeah. Betul Ustaz? Okey, yang pertama, awal-awal sekali saya ingin mengucapkan selamat datang sesiapa yang baru masuk live, dan juga semoga korang sihat selalu dan semoga korang dilindungi oleh Allah SWT. Okey, tajuk podcast kita pada hari ini ialah Awal Muharram. Okey, kita pun dah nak hampir Awal Muharram kan? Yeah. Okey, tajuk panjang dia Awal Muharram, Upgrade Hidup, Reboot Iman. Macam nama saya Iman pula. Okey, so kita akan sambut Awal Muharram pada insyaAllah pada 27 ni, hari Jumaat ni insyaAllah. So kepada semua, janganlah fikir cuti saja kan. Orang fikir Awal Muharram ni cuti umum saja, cuti je kan. Okey, sebenarnya Awal Muharram merupakan orang kata apa, untuk kalender Islam ialah awal tahun. Janganlah kita fikir untuk 1 Januari je kan. Dan kalender Islam pun sangat-sangat penting. Kita tahu Awal Muharram bukan berlakunya sebabkan mesti ada peristiwa dia. So Ustaz Yeah. Okey, so seterusnya kita ada 10 soalan Ustaz. InsyaAllah. Kalau kita ada 10 soalan, insyaAllah kita akan selesaikan dalam masa 1 jam. Kalau terlebih, saya minta izin Ustaz lah untuk ambil masa. Okey, kepada yang di luar sana yang melihat live, okey, daripada TikTok ataupun Facebook, okey, kalau korang ada soalan, ada pertanyaan, boleh saja chat kat bawah lah, komen kat bawah lah. InsyaAllah saya akan bertanya kepada Ustaz. Okey. Okey Ustaz, kita boleh teruskan tu Ustaz? Boleh kan? Sila. Okey, betul. Okey. Silakan. Siapa kat sini tak kenal Ustaz lagi? Siapa yang tak kenal Ustaz Abdul Aziz lagi? Saya rasa kalau korang tak kenal, maksudnya korang tak tengok itu hari punya dulu punya kita punya podcast. Apakah kita kenalkan Ustaz dulu? Ya. Ustaz boleh kenalkan diri dulu boleh Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Iman dan juga sahabat-sahabat warga Cahaya Adin, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat syurga saya di luar sana, akak-akak, abang-abang, adik-adik semua. Nama diberi Abdul Aziz bin Ahmad. Saya salah seorang mutawif di Cahaya Adin. Dan saya ni kira junior lah di Cahaya Adin ni, junior. Nak banding dengan Iman senior. Allah Akbar. Jauh lagi perjalanan saya. Hari senior sahabat-sahabat, warga pendengar semua. Saya bertugas di UTHM di UTHM. Dah 23 tahun lah di UTHM. Dan sekarang ni di penghujung perkhidmatan saya di UTHM ni, saya belajarlah untuk orang kata membantu sahabat-sahabat di luar sana, khususnya yang berhasrat untuk menunaikan ibadah umrah. Jadi di penghujung usia kita ni apa kita nak cari? Kita nak cari boleh bantu orang buat ibadat kan. Nak cari ending yang baik, kita kena buat benda-benda baik lah kan. Ya, betul. Jadi macam tu lah Iman. Cuba sedikit lah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz untuk perkenalan lagi Ustaz. Okey, kalau korang semua nak tahu, okey, kita akan beritahu last minute, kita akan promote sikit pasal Ustaz lah. InsyaAllah. Okey, sebab apa, kalau semua tak tahu, kami merupakan Cahaya Adin. Kami merupakan orang kata apa, ejen rasmi Al-Balad Travel and Tours untuk membawa korang semua pergi umrah kan. InsyaAllah kalau korang tahun ni teringin nak pergi umrah, boleh saja hubungi kami. Bukan saja umrah, banyak lagi perkhidmatan lain, macam wakaf, betul sedekah, dan juga kita orang pun juga ada pelancongan juga ke luar negara juga, macam kita ada Bandung dan Turki. Okey, so kita teruskan kepada soalan pertama Ustaz, boleh Ustaz? InsyaAllah Ustaz. Okey, seperti mana korang tahu, Awal Muharram ialah pembukaan buku baharu untuk umat Islam.
macam tahun baru kita lah. Kita kena tahu juga awal Muharram ni apa azam kita. Okay, apa azam kita, apa yang kita nak, apa yang kita nak ubah dan apa juga kita nak perbaiki diri kita untuk masa akan datang. Okay, soalan pertama Ustaz. Okay, kenapa bulan Muharram ni digelar bulan Allah? Dan apa kepentingan bulan Muharram ni dalam Islam? Sebab kan tak ramai orang tahu. Sebab sekarang ni walaupun orang kata apa, semua di hujung jari, dia orang tak search pun. So jom kita dengar penjelasan Ustaz lah tentang ini. Terima kasih, Mana, soalan yang cukup bagus. Power soalan ni. Itulah. Power betul soalan dia. Power soalan. Dia bermain dengan minda. Bermain dengan minda kan. Jadi, dalam surah Taubah, Allah ada berfirman bahawa bulan-bulan ni Allah jadikan 12 bulan ni, Mana? Betul. Ada 12 bulan. Macam bulan Masihi jugalah, ada 12 bulan. Dan kita umat Islam ni mahu tidak mahu seboleh-bolehnya kita tahulah bulan-bulan Islam ni. Daripada bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah ni, macam mana kita hafal bulan-bulan Masihi tu, macam tu jugalah seperti lancarnya kita menghafal nama-nama bulan-bulan Islam ni. Jangan sampai terbalik-balik lah. Ya, betul. Rabiul Awal dulu ke Jamaadil Awal dulu ni? Rabiul Awal ke Jamaadil ni? Jadi ini maknanya penting bagi kita umat Islam untuk kita mengetahui, mendalami tentang peristiwa-peristiwa penting khususnya dalam bulan-bulan Islam ni. Salah satunya bulan Muharram. Ya, betul. Bulan Muharram. Bulan Muharram ni sehingga kan dikatakan sebagai gelarannya bulan Syahrullah. Syahrullah. Syahrullah maknanya bulan Allah. Dia Iman dalam bulan dalam Islam ni ada 4 bulan dipanggil bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Antaranya bulan Muharram ni yang 2 hari lagi, 3 hari lagi kita nak sambut ni. Bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, sekarang ni Zulhijjah penghujung. Bulan Muharram ni dan satu lagi bulan Rajab. Ni 4 bulan ni pun dipanggil bulan-bulan haram. Di mana ikut sejarahnya dulu bulan-bulan ni Allah melarang berlakunya peperangan ketika itu. Maknanya gencatan senjata. Tidak dibolehkan adakan peperangan, tidak dibolehkan untuk menzalimi. Bukan maksudnya bulan-bulan lain tu boleh dianjurkan perang atau tetapi bulan tu diberatkan supaya jangan buat benda-benda yang ni. Maknanya kalau perang tu stop gencatan senjata. Maknanya bulan ni bulan yang hebat. Bulan yang penuh dengan rahsia. Penuh dengan rahsia yang hebat. Ada peristiwa menarik di situ. Jadi sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Berpuasa ni yang paling afdal ni selepas puasa ni bulan Ramadan ni, puasa yang afdal selepas itu adalah Syahrullah Muharram. Bulan Muharram ya. Jadi bulan Muharram ni sehingga kan disandarkan dengan Allah, Syahrullah, bulan Allah. Iman perasan tak? Satu-satu benda, satu-satu makhluk, apabila disandarkan dengan nama Allah, dia mesti hebat. Betul. Contoh, ini yang nak pergi umrah ni. Nak pergi apa? Apa makna umrah? Kita nak ziarah. Ziarah apa? Baitullah. Asalnya bait, rumah. Tetapi bila ada Allah, Baitullah, hebat tak Baitullah tu? Hebat. Hebat. Sampai kita ni rasa terindu-rindu. Kan? Terindu-rindu. Kan nak pergi berdebar-debar, rindu balik nanti pun. Sedih balik. Sedih. Tanya Arif tu, menangis masih esak-esak katanya. Nak tinggalkan. Bukan apa, kita rasa sedih. Sedih. Sebab tarikan itu Baitullah tu sangat-sangat hebat. Ustaz tu pertama kali masa nak pergi, takut. Berdebar-debar. Berdebar-debar, first time nak pergi kan, masa tu berdebar-debar, ya Allah. Itulah sahabat-sahabat bila mana kita nampak je Baitullah tu, benda hebat ni kan. Sampai kan kita disuruh mengucapkan Bismillah ya Allah, Allahu Akbar kan. Saya yakin orang yang pergi Baitullah ni, nampak aja Baitullah ni, mesti menangis kan. Betul. Dia mesti menangis. Tak kira lah dia pergi berapa kali pun, dia mesti menangis. Baitullah satu, hebat tak? Hebat. Lagi? Rasulullah. Bila disandarkan dengan Allah, Rasulullah hebat tak Rasulullah? Hebat. Tak saya ceritalah. Rasulullah tu hebat macam mana? Betul. Memang ikon kita. Betul, idola kan? kita. Idola kita. Rasulullah. Baitullah. Apa lagi yang disandarkan Allah? Ni Syahrullah. Bila bulan disandarkan Syahrullah, maknanya bulan ni bulan hebat. Bulan ni bulan hebat yang dipanggil Syahrullah. Jadi
Apa kehebatannya? Banyak amalan-amalan, ibadah-ibadah yang dianjurkan pada bulan Muharram. Ada ibadah-ibadah yang special, ibadah-ibadah tertentu. Ya, walaupun ibadah itu mungkin ada dilakukan di bulan lain, tapi sampai bulan Muharram, ibadah itu Nabi anjurkan sungguh-sungguh kena buat. Tambah lagi. Kerana ini syahrullah. Ini bulan Allah. Siapa yang buat pada bulan ni ada ganjarannya sekian. Mungkin kita akan sambung nanti panjang ceritanya kan. Cerita panjang. Jadi itu saya kata, bila mana disandarkan dengan Allah, kita orang Islam tahu ini bulan hebat. Bulan hebat. Jadi kita sepatutnya ternanti-nanti kehadiran Syahrul. Kita ternanti-nanti bulan yang hebat ini. Betul. Ya, jadi ada 2 hari lagi ni. Kalau kita nak pergi berlari 100 meter. Siapa nama kawan kita yang 100 meter tu dapat 10.02 saat tu? Azim ya. Azim Fahmi, Azim yang duduk Amerika tu. Kan dia 100 meter sprinter Malaysia sekarang ni kan, yang sekarang hebat. Macam mana dia punya preparation dia masa dia nak buat larian dia sangat hebat. Jadi kita nak sambut bulan Syahrullah ni kena ada preparation. Betul. Apa preparation ke? Ni ilmu. Jadi mudah-mudahan ada program ni, ada podcast ni, orang kita tahu, sedar, lebih tahu kita lebih tahu tentang Syahrullah yang nak datang ni. Okey, Mas. Betul. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, macam ni Ustaz cakap tadi, dia merupakan bulan, orang kata apa, antara bulan-bulan yang orang kata baik, sangat-sangat baik, iaitu Syahrullah, bulan Allah. Okey. Dia macam Ustaz cakap tadi juga, Syahrullah kalau kita kaitkan nama Allah dalam setiap perkataan pun dia memacu kepada benda tu sangat-sangat indah, sangat-sangat terbaik untuk umat-umat sendiri. Ada kelebihan tertentu. Ada kelebihan tertentu. Macam Ustaz cakap tadi, Baitullah. Kan walaupun saya pernah pergi untuk kali pertama, tentu kecil, sangat-sangat kecil. Okey, so kita pergi memang berdebar sebab kita dulu kita dengar orang kata apa, jangan pula kau pergi sana tak nampak Kaabah. Itu kita takut. Dulu bila Iman cakap tak nampak Kaabah ni, saya teringat first time saya bertugas masuk Surau Mutawif. Kira-kira tahun lebih 20 tahun dululah. Jadi bila saya sampai ni, boleh cerita sikit ni? Boleh je Ustaz. Cerita je Ustaz. Bila sebut tadi takut tak nampak Kaabah ni, teringat cerita lama. Jadi masa tu jamaah saya tu ada 2 orang brother ni lah. Saya sambut dia dekat airport masa tu, saya nampak dia agak lain sikit. Dia orang yang sangat nampak excited. Sangat bersemangat. Saya pun seorang bawa balik hotel masa tu. Saya ingat masa tu tahun 90 lebih. Iman tak ada lagi. Tak ada, saya belum dilahirkan lagi. Masa tu saya umur dalam 20 lebih lah, awal 20-an. Jadi dia kata, Ustaz, bila kita nak buat umrah ni Ustaz, saya tak sabar ni Ustaz, saya nak pergi, saya nak tengok Baitullah ni Ustaz. Jadi dia pergi pun cara dia pergi tu nak cepat, sabar bang, nanti dulu bang, sayang saya bang kan. Semua dia buat first time kan. Pergi. Sampai je dekat dataran tu, dia jadi macam, Ustaz, saya tak nampak Kaabah Ustaz, saya tak nampak Baitullah ni Ustaz. Ustaz, apa salah saya Ustaz, saya tak nampak Ustaz. 2 orang ni, dua tak nampak. Dua tak nampak Iman. Jadi dia pun dah macam tak tentu arah lah kan. Saya tak nampak Ustaz, mana Kaabah, mana Baitullah, mana. Saya cakap, bang, saya pun tak nampak bang. Saya pun tak nampak masa tu. Sebab apa Iman kak? Sebab masa tu Kaabah tengah renovate. Allahu Akbar. Dia tutup di dindingnya semua. Di dinding semua. Nampak macam tu. Jadi bang sabar bang. Semua jemaah hari ni tak nampak Baitullah. Tak nampak Kaabah tu. Sebab semua masa kat tengah. Seperti renovate. Nampak macam tu sekali kan. Excitednya orang nak tengok Baitullah yang hebat. Dia kena prank kat situ. Dia teringin-ingin tiba-tiba lari kebetulan. Saya pun terfikir, betul ke budak ni? Kebetulan masa tu memang 2-3 hari sebelum datang tu, sebab saya tunggu sana, 2 hari tu tutup nak buat renovation. Itulah saya fikir sebabkan saya dulu, saya sekarang masih macam mengiyakan dan menidakkan perkara tu lah. Macam takut dia
Bila Ustaz cerita saya cakap, benda ni betul ke? Takut pula. Ini betul memang berlaku, tapi sebab apa? Ada renovation, tutup semua. Okey, faham. So kalau korang untuk bulan Muharram ni, iaitu bulan Syarullah, korang perbanyakkanlah buat ibadah kan. Macam disarankan berpuasa, gandakan kan? beribadah. So berhentikan perkara-perkara negatif, wujudkan perkara positif dalam hidup korang, perbanyakkanlah ibadah untuk orang kata apa? Untuk mencari Allah SWT dan Rasulullah. Okey, Ustaz, seterusnya soalan. Contohnya selain daripada hijrah Nabi Muhammad SAW, ada tak peristiwa-peristiwa lain yang terbabit dalam bulan Muharram ni? Baik, pertama sekali ingin saya perbetulkan sedikit bahawa mengikut pandangan-pandangan yang kuat, bahawa hijrah Rasulullah itu sebenarnya bukan berlaku pada bulan Muharram. Hijrah Rasulullah itu berlaku, pendapat yang kuat, berlaku pada bulan Rabiul Awal. Cuma bulan Muharram ini dipilih oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dijadikan bulan pertama dalam kalender Islam. Macam bulan Januari lah. Tapi bukan bermakna Rasulullah itu berhijrah pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram. Tidak begitu. Pendapat yang kuat pada bulan Rabiul Awal. Cuma bila mana sahabat berjumpa dengan Sayyidina Umar ketika itu, wahai Sayyidina Umar, kita kena tentukan bulan-bulan dalam Islam ni. Kita kena tentukan bulan-bulan tu. Macam ketika itu orang-orang bukan Islam, mereka dah ada kalender itu. Bulan ni. Jadi Sayyidina Umar ni minta pandangan sahabat-sahabat ketika itu nak tentukan bulan ni nak ikut apa. Jadi ada yang nak menentukan tu ambil kira tarikh Nabi lahir ataupun tarikh Nabi berhijrah dan sebagainya kan. Jadi akhirnya diputuskan bulan Muharram itu diputuskan bulan pertama dalam kalender Islam. Dalam kalender Islam. Baik. Selain daripada peristiwa, saya kata dalam bulan Muharram ni banyak peristiwa-peristiwa yang hebat. Antaranya peristiwa Nabi Ibrahim AS diselamatkan Allah daripada api. Kan Nabi Ibrahim kan berdepan dengan Raja Namrud. Kan? Dengan Raja Namrud. Dibakar hidup-hidup. Raja Namrud kan marah dengan Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab dia kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim. Ini dia ada cerita dalam Al-Quran kan. Nabi Ibrahim satu orang susuk Nabi yang paling berani, yang sangat hebat, menghancurkan berhala-berhala orang-orang musyrik ketika itu. Dan Nabi Ibrahim mencerdik ni, dia tinggalkan ada satu berhala yang paling besar, ditinggalkan, kemudian disangkutkan alat untuk menghancurkan berhala tu, kadalah kapak ke apa, sangkutkan dekat berhala tu. Kemudian disoal lah oleh orang-orang Raja Namrud ni, dia tuduh ni tak ada kerja Ibrahim ni, Nabi Ibrahim punya kerja ni. Nabi Ibrahim mencerdik ni. Nabi Ibrahim kata, pasal apa pula nak tuduh aku? Tengok tu, tanyalah Tuhan kamu. Tuhan kamu yang kamu sembah mesti lebih tahu siapa yang menghancurkan. Tengok tu, alat pemukul tu dekat siapa? Dekat ada Tuhan yang paling besar kan? Dekat patung besar tadi tu. Nabi Ibrahim duk main secara logika. Bila main secara logika, Raja Namrud ni dia tak puas hati. Dia kalah berdebat. Bila dia kalah berdebat, dia kata tangkap Ibrahim. Tangkap Ibrahim, hidupkan api yang besar. Kan? Kemudian Nabi Ibrahim nak campakkan dalam api yang besar itu. Dan ketika itulah Allah kata apa? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini dalam Quran kan? Jadi Allah memerintahkan makhluknya yang namanya api. Api ni kan makhluk Allah. Ya naru kuni bardan. Wahai api, sejuklah engkau. Api yang sifatnya panas diperintahkan Allah supaya sejuk. Dan sejahterakan Nabi Ibrahim. Ini peristiwa ini berlaku pada bulan Muharram. Peristiwa besar tu. Peristiwa besar. Begitu juga dengan Nabi Musa AS. Diselamatkan daripada Fir'aun. Juga katakan berlaku dalam bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ni ada banyak peristiwa besar yang terkait dengan kisah-kisah silam.
kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu. Kisah-kisah pejuang-pejuang agama, nabi kan pejuang agama. Betul. Kan Rasulullah, para nabi, para rasul. Terlalu banyak kisahnya. Yang kalau kita nak sebut semua kat sini tak cukup sejam. Ya, betul. Ya. Tak cukup sejam. Jadi sebab itu bila kita nampak kita sebagai orang Islam ni, bila kita tahu bulan Muharram ni sampaikan cuti umum. Cuti umum. Sampai cuti umum. Bila cuti umum tu mesti ada something. Mesti penting. Jadi hari ni macam mana kita sebagai orang Islam ni, yang mana yang kita rasa kita banyak benda lagi mungkin kita belum tahu, inilah kita mencari. Kita mencari, insya-Allah. InsyaAllah. So apa yang kita dapat rangkum kat sini ialah rupa-rupanya hijrah Rasulullah sebenarnya di Rabiul Awal. Kan dia bukan, so kita salah fahaman iaitu di bulan Muharram lah. Sebenarnya dia bertukar sebabkan Saidina Umar yang menukar pada awal. Khalifah Saidina Umar. So dia yang tukar dari ke 1 Muharram ni, permulaan hijrah tu sebabkan hijrah tu lah bulan 1 Muharram. Kenapa antaranya ciri dipilih bulan Muharram ini? Sebab ketika itu selesainya proses ataupun ibadah haji. Bila ibadah haji selesai saja, ibadah haji ni satu ibadah yang hebat kan? Hebat. Ibadah yang hebat. Ni ada jemaah-jemaah kita yang sekarang dah selesai ibadah nak balik. Jemaah haji ni, pekerja haji ni ada climax dalam ibadah kita. Dirangkumkan di situ. Dalam rukun Islam tu, ibadah haji letak bawah sekali kan. Betul. Sebab tu ibadah badan ni terangkum dalam ibadah haji. Ibadah yang perlukan pengorbanan, kesabaran, segalanya di kat situ. Selesai ibadah haji antara climax ni ini, maknanya ketika itu dah tenang belaka. Maka dimulakan Muharram sebagai Muharram. kalender pertama. So bulan pertama. Saya pun sebenarnya saya pun baru tahu sebenarnya iaitu peristiwa Nabi Ibrahim. Kan dalam bulan Muharram juga. Okey, so sebenarnya banyak peristiwa yang kita tahu pula tu, tapi kita tak tahu bila berlakunya. Punya di bulan Muharram. Nabi Ayub diangkat daripada sakitnya pun antaranya berlaku dalam bulan Muharram. So dekat situ kita pergi nampak bulan Muharram ni sangat-sangat hebat. Banyak peristiwa, banyak sejarah. Dia bukan, kita bercerita ni bukan hanya sejarah aja. Dia ada pengajaran kita juga. Dia juga banyak orang kata memang terbaiklah bulan Muharram ni. Okey. So kalau korang, saya ulang balik, kalau yang di dalam TikTok dan Facebook, kalau korang ada komen atau korang nak bertanya tentang awal tajuk kita iaitu awal Muharram, korang boleh je komen, bertanya, insya-Allah Ustaz Abdul Aziz akan cuba menjawab. InsyaAllah. Cuba kita bantu. Okey, so kita ke soalan seterusnya Ustaz. Soalan ketiga apa tu hari Ashura? Ashura. Dan kenapa 10 Muharram tu iaitu hari Ashura lah kan? Dia sangat orang kata penting untuk kita dalam Islam ni. Kenapa dia penting tu? Ashura satu lagi hari yang terdapat dalam maknanya dalam Muharram ni, dalam bulan Haram ni, semua dalam bulan lain ada Ashura. Ada 10, hari ke-10 kan? Hari ke-10. Tetapi kenapa Ashura dalam bulan Muharram ini yang orang kata maknanya yang special. Berlaku dalam bulan Muharram. Jadi Ashura ini maknanya 10. Ashura maknanya hari ke-10, maknanya 10 hari bulan. 10 hari bulan. Sehingga kan bila Nabi SAW dalam hijrah Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi melihat bahawa orang-orang Yahudi ketika itu di Madinah, mereka itu berpuasa. Orang Yahudi juga mereka berpuasa. Bila ditanya kepada orang-orang Yahudi kenapa mereka berpuasa, kerana dia kata hari ini hari penting, kami mengingat Nabi kami, Nabi Musa itu diselamatkan daripada tentera Fir'aun. Orang Yahudi dia tahu. Dia tahu dan dia berpuasa bagi mengingati peristiwa penting itu. Jadi apa kata Nabi? Nabi kata kami lebih berhak, kami ini lebih berhak ke atas Nabi Musa ini. Maksudnya kita lebih berhak untuk meraihkan keselamatnya Nabi Musa daripada tentera Fir'aun. Maka daripada sejarah itu, Nabi pun berpuasa dan mengajak semua umat Islam tuntutan supaya kita juga berpuasa pada hari Ashura. Tuntutan berpuasa pada hari Ashura. Dan apa kelebihannya? Kelebihannya antaranya Allah nak ampunkan dosa-dosa kecil kita setahun yang lalu. Lama. Untungnya sebab itu bila kita tengok, untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW.
Allah terlalu banyak orang kata tawaran, peluang yang Allah sediakan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Iman, kita ada dosa tak? Ada. Kan kita tanya diri kita kan. Kan. Kalau kita tanya kita ada dosa tak? Allahu Akbar. Allah je Kan? tahu dosa. Kan. Allah kita semua orang ada dosa kan. Betul. Semua orang ada dosa. Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ni memang ada dosa. Ya. Sengaja, tak sengaja mesti ada dosa. Tapi rupa-rupanya bila Allah temukan kita dengan bulan Muharram, berjumpa pula dengan Ashura, salah satunya apa dia? Keampunan dosa. Keampunan dosa ni hebat ke tak hebat? Hebat. Penting ke tak penting? Penting. Sangat penting. Sebab itu sampai kita besok terbujur kaku pun, kan? Sahabat-sahabat kita, anak-beranak kita, adik-beradik kita masih mohon doa untuk ampunkan dosa-dosa kita. Kita dah kaku dah tu. Dah dibalut dah tu. Masih lagi. Sehingga kan dia menjadi satu rukun dalam solat jenazah. Kan mendoakan atas si mati kan. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akim dulu sampailah akhir tu. Jadi keampunan dosa ni paling penting dalam hidup. Jadi 10 Muharram, hari Ashura, dituntut kita berpuasa, maka berpuasalah. Cuma Nabi beza sikit. Sebab tadi Yahudi berpuasa pada Ashura. Maka untuk membezakan amalan orang-orang Yahudi dengan kita orang Islam, Nabi suruh kita tambah Tasu'a, hari 9. Jadi kita kena buat dua hari. 9 dan 10. Sebab Yahudi hanya 10 sahaja. So perbezaannya iaitu Islam 9 dengan 10. 9 dengan 10 maknanya, tapi bukanlah mesti wajib. Tak begitu. Itu adalah tuntutan ataupun orang kata galakan, ya, supaya kita nak buat yang the best 9 dengan 10. Tapi kalau kita tak mampu, kita buat 10 saja, buatlah 10. Buatlah 10. Yang penting jangan sampai tak buat. Jangan sampai tak buat. Yelah, tak buat pun sebenarnya bukanlah berdosa. Cuma kita sayanglah. Allah dah bagi ni dah. Orang kata pun Allah dah bagi, orang kata kebaikan ni dah bagi kita ni untuk pendosa dah. Setahun sebelumnya. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ni terampun. Dosa-dosa besar tak. Dosa-dosa besar perlu taubat. Perlu taubat. Jadi kalau kita rasa yang kita ni memang ada dosa, rupa-rupanya dalam bulan Muharram ada satu hari yang Allah buka. Allah offer siapa nak. Siapa nak. Itu antara orang kata apa? Amalan-amalan dalam bulan hari Ashura. Ada lagi, ada iman, bukan sekadar itu saja. Ada lagi. Ada dua benda. Yang pertama ni puasa, yang kedua pada Ashura itu dianjurkan supaya belanja ahli-ahli keluarga kita makanan yang istimewa. Macam saya ayah kan. Macam saya ayah, suami kan. Pada 10 Ashura ni kalau boleh kita jamu benda yang istimewa pada ahli keluarga kita. Yang something yang berbeza lah. Kalau hari-hari mungkin kita makan nasi, lauk ikan apa, mungkin Ashura tu kita ambil yang special. Tak tahu apa sekarang yang special. Steak. Kalau Arif dia kata ramen. Dia ramen. Kan. Kalau saya mungkin tak tahulah apa benda lah. Yang penting benda tu istimewa. Lebih istimewa. Kerana apa? Kerana kata Nabi, siapa yang jamu ahli keluarga dia dengan yang istimewa, maka Allah akan luaskan pintu rezeki dia. Allah akan luaskan pintu rezeki dia. Jadi nak belanja ahli keluarga itu keutamaan lah. Kalau nak panjang-panjangkan pada kawan-kawan pun bagus juga. Kan, bagus juga. Kan Arif nak belanja Iman, Iman nak belanja Arif. Terulanglah kan. Betul. Sebab apa? Hari tu hari hebat. Hari hebat. So kalau kau nak tahu perbezaan sebenarnya 10 Ashura tu saya rungkai balik lah. 10 Ashura tu merupakan orang kata orang kafir pun dia orang pun berpuasa bulan tu untuk orang kata apa?
Ustaz cakap tadi dia Mengingatkan peristiwa. mengingatkan peristiwa Orang Yahudi. orang Yahudi tu kan. So sekarang nak membezakan kita Islam dengan Yahudi iaitu kita puasa satu hari awal. Satu hari awal. Satu hari awal iaitu 9 dengan 10. Okey, so ibadah yang apa korang boleh buat iaitu berpuasa lah. Puasa. Okey, untuk orang kata apa, Allah dah bagi buka pintu untuk korang untuk Allah memaafkan korang, menghilangkan dosa kecil setahun sebelumnya. Setahun. Korang bayangkan dalam satu hari pun kita tak tahu banyak dosa kita dah buat dah. Allah. Contoh satu hari ni kita dah boleh, saya rasa tak kurang dari 10. Lebih 10 kita dah buat kesalahan kan, dapat dosa kita tak pasti. So Allah dah buka pintu. So insya-Allah saya mengajak kepada semua orang iaitu pada bulan 9 Muharram dan 10, mari kita sama-sama orang kata berpuasalah, insya-Allah lah. Lagi-lagi saya rasa lagi hebat kalau kita berpuasa dan kita belanja orang buka puasa. Lagi hebat untuk korang semua. Kan. So kalau korang orang kata nak hapuskan dosa, ikutlah Ustaz Aziz pun cakap, itu pun termaktub dalam, orang kata pun semua orang tahu itu fakta kan. Itu fakta, ada hadis-hadis yang sahih, ada hadis sahih. So jomlah sama-sama kita berpuasa pada 9 dan 10 Muharram. Okey, seterusnya Ustaz, soalan keempat. Soalan keempat ni pun agak ni juga, ekstrim juga. Okey, soalan keempat dia bertanya, okey, apakah nilai dan pengorbanan terbesar yang berlaku dalam bulan Muharram ni? Macam kita tahu tadi kita dah bercerita tentang orang kata apa, peristiwa-peristiwa kan. Sekarang kita cerita pasal pengorbanan pula. Apa pengorbanan? Okey, pengorbanan Nabi-Nabi dahulu, Rasul-Rasul dahulu, dan pengorbanan kita ni as a umat Nabi Muhammad ni, macam mana Ustaz? Baik, kita sedar dan kita faham bahawa bulan Muharram awal Muharram panggil Ma'al Hijrah kan. Ma'al Hijrah. Maka kita mengenang bagaimana peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diliputi dengan nilai-nilai yang hebat. Kita tengok nilai kesabaran, nilai pengorbanan, nilai persahabatan, semuanya. Nilai kesabaran, bagaimana Nabi begitu sabar menghadapi orang kata apa, tentangan-tentangan daripada orang-orang kafir musyrik. Dalam Nabi menjalankan perintah Allah iaitu dakwah. Nak bantu manusia, nak memperbetulkan akidah manusia, nak supaya manusia ini bersifat seperti manusia. Ada manusia yang tidak bersifat seperti manusia. Pada ketika itu manusia bersifat tidak seperti manusia. Contohnya apa dia? Tanam anak hidup-hidup. Ketika itu kan mereka tak suka dengan anak perempuan. Anak perempuan, siapa ada anak perempuan dianggap tidak, orang kata dianggap membawa bala dan sebagainya. Ketika itu judi, ketika itu zina berleluasa ketika itu. Jadi nak memperbetulkan akhlak ataupun sifat manusia ketika itu, nak memanusiakan manusia. Nak memanusiakan manusia. Jadi Nabi dapat tantangan yang hebat. Tapi adakah Nabi berundur daripada kerja dakwah? Tak. Itu memerlukan kesabaran dan klimaksnya sehingga Nabi nak dibunuh. Nabi nak dibunuh. Maka Allah perintahkan Nabi supaya melakukan hijrah. Ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu semuanya mempunyai kesabaran. Sayyidina Abu Bakar pula menemani baginda. Baginda diancam bunuh. Maknanya kalau teman baginda, ancaman itu juga tak mustahil kepada Abu Bakar juga. Nak meninggalkan kampung halaman yang dah puluhan tahun didiami, nak tinggalkan tu bukan satu benda yang mudah. Kan? Pergi pula di Gua Sur 3 malam. Bagaimana kita sendiri dalam ziarah kita ketika umrah, kita ziarah Gua Sur kan. Walaupun kita tak naik atas, kita nak naik pun tengok mampu ke tak mampu. Kan begitu punya tinggi kan. 3 malam Nabi berada di situ. Itu pengorbanan. Tinggalkan harta, benda, apa benda semua tinggal sehelai sepinggang. Itu pengorbanan yang hebat.
Kemudian di situlah menilai semangat persahabatan. Itu sebab nama dia sahabat. Sahabat ni beza dengan kawan. Sahabat ni beza dengan teman. Sahabat ni dia sanggup susah siapa susah, senang siapa senang. Ada peristiwa lagi dalam Gua Sur itu ketika mana dilihat Nabi dalam keadaan lelah kepenatan. Maka Nabi tidur di mana? Di pangkuan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada sejarah tu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disengat oleh binatang berbisa. Kan? Sengat binatang berbisa sebab kasihnya, nilai sahabat kasihnya pada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ni menahan bisanya itu. Dia tak nak kejut Nabi. Sampai dia tak tahan, air mata dia jatuh. Kena dekat Nabi. Nabi baru tersedar. Kenapa menangis? Baru dia beritahu dia kena sengat. Sebab apa? Sebab sayang Nabi. Nabi penat, Nabi lelah. Takut terganggu Nabi. Itu kan dia nilai. Itu nilai persahabatan. Berbeza saya kata dengan kawan. Kawan ni dia belum sampai sahabat lagi. Teman dia belum sampai sahabat lagi. Orang kata apa? Teman ketawa senang cari. Teman menangis susah cari. Saudara macam tu juga. Ada sebab tu ada nama saudara buah. Saudara buah bila zaman musim buah kat rumah dia baru kita datang. Tu panggil saudara buah. Kalau musim durian, saudara buah durian. Kalau musim apa ni, panggil saudara buah. Jadi sebab tu nilai persahabatan. Jadi dalam hijrah ni, Masya Allah, nak dikatakan apakah nilai tu, terlalu banyak nilai kat situ. Ya, pergi pula membelah gurun. Ya, membelah gurun, lari daripada orang-orang kafir yang mengejar nak bunuh Nabi SAW. Jadi itulah antara nilai-nilai yang mana kalau kita cermati betul-betul kisah Nabi ini dalam hijrah ni, Allahu Akbar. Tak mampu kita nak kadang-kadang tak terbayang macam mana. Kalau kita terbayang pun nak hadap pun ya Allah, Allahu Akbar. Sangat-sangat sakit. Okay. So kalau korang nak tahu, orang fikir macam bulan Muharram ni bulan biasa. Kita tak boleh, saya cakap kita tak boleh nak samakan bulan, orang kata bulan macam Januari, Februari kan, dengan bulan Islam ni. Kita as Islam, kita jangan samakan dua-dua tu. Sebabkan apa? Sebab kadang-kadang kita terfikir, sekarang kita orang more fokus kepada Januari, Februari, bulan tu. Kita tak fikir sangat pasal bulan-bulan Islam ni, walaupun kita negara Islam. Kan? So sebenarnya kalau korang nak tahu bulan Muharram ni, bila saya dengar Ustaz cakap pun saya rasa sebab kita pun bila dari tajuk ni kita baru sedar. Kan? Kita baru sedar, so banyak pengorbanan Nabi Muhammad SAW buat untuk kita ni. Kan? Kadang-kadang kita terfikir, kalau kadang-kadang ada sesuatu orang cakap, alah ini sikit je, dia tak lalui perasaan tu. Kalau saya pun saya fikir macam, ya Allah Tuhanku, susahnya pengorbanan tu. Iman lahir berapa hari bulan? Bulan 11. Bulan 11 November. November. Kalau bulan Islam berapa hari bulan? Nak kena tengok tu. Berapa bulan Islam, kalau bulan Islam tu bulan apa agaknya? Zulkaidah kan? Zulkaidah. Maafkan saya. Tapi tak seperti nanti dia sama tu. Macam sekarang ni, sekarang ni kita bulan berapa? Sekarang ni bulan Masihi, sekarang bulan Jun. Bulan Jun. Tapi kita nak masuk bulan Muharram. Dia bukan semestinya bulan 6 Masihi, dia bulan 6 bulan Hijrah. Dia tak macam tu. Sebab tu umur kita sekarang, Iman umur berapa? 24. Kena plus 2 tahun. Sebenarnya umur dah 26. Mudah saya. 26. 26 kena menikah lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buat Nabi tak kumpul duit lagi ni. Nabi menikah umur 25. Ni gurau. Kan. Jadi sebenarnya kalau ikut Islam ni, umur kita ni sebenarnya kita kena plus 2 tahun. Kena plus 2 tahun. Maksudnya contohnya kalau dia baru lahir tu pun plus 2 tahun ke macam mana? Tak begitulah. Bila kita dah ni, sebab bulan Islam ni dia tak ada 31 hari bulan. Dia 29 atau 30. Faham. Bulan Masihi dia sampai 31. Bulan
Bulan Islam dia antara 29 dengan 30 saja. Tapi kalau dah macam berpuluh tahun nanti, 20 macam saya dah kena plus 2 tahun ni. Saya sebenarnya umur dah Dah tu. dia diam sikit. Dah Dia tu. start kat situ. Umur dah nak pincin, nak pincin. Okey, faham. So korang semua nak tahu umur sebenar korang dalam bulan Islam, tambah 2 tahun. Dia tambah tahun. Dia ada dia punya calculation dia, kena cari. Kena cari. Ada calculation dia, ada dia punya formula dia tu. Nanti saya carikan. Nanti kalau apa-apa, kalau korang nak tahu, saya akan terangkan dalam video lah. Boleh. Calculation korang, saya akan... Lagi Ustaz share kat Iman. Ada. Okey, boleh. Ada dia punya. Nanti saya akan share dalam video. So, kalau korang semua nak tahulah. Korang mesti nak tahu punya kan. Pasal umur semua mesti nak tahu punya. Okey Ustaz, soalan kelima pula. Soalan selanjutnya. Okey, apakah pengajaran utama dalam peristiwa hijrah ni? Tapi macam Ustaz cakap tadi, hijrah bukan di bulan Muharram. Hijrah bermula di Rabiul Awal. Okey, so apakah orang kata apa peristiwa hijrah, saya tanyalah, bukan bulan Muharram lah. Yang kita boleh ambil untuk kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Okey. Baik. Kenapa Nabi diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya berhijrah daripada kota Makkah ke kota Madinah? Mesti ada sebab dia. Mesti ada sebab dia. Satu, bila mana Nabi dah diancam untuk dibunuh dan sebagainya. Kemudian Nabi, tadi saya kata tadi, nilai pengorbanan Nabi tinggalkan sebab apa? Taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nak selamatkan umat ketika itu. Nabi nak selamatkan agama ketika itu. Nabi nak supaya Islam tersebar dengan luasnya. Jadi hari ni hijrah yang kita faham, kalau Nabi dulu hijrah secara fizikal. Pergi pindah Mekah ke Madinah. Bukan maknanya hari ni begitu hijrah kita nak pindah, nak pindah mana lagi? Keluang elok dah ni. Duduk sini kan, keluang okey dah, nak pindah ke mana lah. Jadi sekarang hari ni kita kena faham hijrah hari ni, bagaimana kita berhijrah daripada suatu keadaan pada hari ini, kita pindah, kita usahakan pada satu keadaan yang lebih baik. Dia mesti ada anjakan. Anjakan. Hari ni nak masuk tahun baru ni, apa yang kita nak target contohnya? Kan? Contoh dalam amalan ibadah kita. Dalam amalan ibadah kita. Alhamdulillah lah. Kita hari ni solat cek, alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Untuk tahun hijrah yang baru masuk ni tadi, kita nak tambah lagi. Aku solat fardu insya-Allah nohal setakat ni, alhamdulillah. Tapi naik hijrah ni nanti aku nak tambah lagi. Kita tambah pula dengan aksesori ibadah yang lain. Saya panggil aksesori lah. Kereta kita beli baru kan, cantik kan. Tapi kenapa kita nak tukar sport rim dia? Daripada sport rim 14 ke 13, tukar 15 lah. Tukar ni. Kenapa kita tukar? Sebab kita nak mencantikkan. Nak mencantikkan. Menampak. Kenapa Arif punya kereta tu sebab ada spoiler kan? Pasang spoiler macam kepak, pasal dia rasa nampak cantik. Nampak cantik. Nampak cantik. Jadi aksesori ni nak apa? Nak mencantikkan. Seolah nak menyempurnakan. Macam tu juga ibadah kita. Kan? Basic asas semua dah ada dah. Tapi kita nak polish. Nak mencantik, nak memantapkan lagi. Polish lagi. Apa polish dia? Benda-benda yang sunat. Itu contoh dalam bab ibadat. Apa dia? Contoh yang qobliyah ba'diyah contoh. Kan? Qobliyah ba'diyah. Kemudian ada lagi aksesori dalam solat. Aksesori dalam solat yang maknanya Nabi anjurkan kita buat. Nanti kita carilah. Kan, contoh dalam kita i'tidal, setelah kita i'tidal kita baca apa? Rabbana lakal hamd, kan, sami Allah Rabbana lakal hamd. Dia ada aksesori lagi kat situ tu, selepas Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, contoh hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, tambah lagi dengan 5 kalimah ni. Itu aksesori dalam solat kita. Kan Nabi kata apa? Siapa yang sahabat baca benda tu, tasbih itu, Nabi kata apa? Aku melihat 30 malaikat berduyun-duyun nak menulis kebaikan. Asbab dia menyebut, melafazkan
5 kalimah itu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu aksesori dalam solat. Maknanya dalam solat ni, kalau kita tambah lagi aksesori yang mana bertepatan dengan hadis-hadis Nabi, kita boleh grab lagi banyak benda. Menyempurnakan lagi ibadah kita. Kita polish lagi solat kita. Contoh, itu solat. Baik. Okey. Apa lagi? Ni yang kita kerja hari-hari ni. Iman Arif kerja baguslah saya tengok. Kan? Pasal apa bagus saya tengok. Kejap-kejap tengok ada je TikTok baru. Kan? Ada TikTok baru. Kerap saya tengok kan. Sempat saya tengok lama lah. Kadang-kadang tengah kerja, kadang-kadang kita tak ni kan. Kerja bagus. Tapi macam mana kita nak buat anjakan lagi? Nak bagi semangat lagi. Semangat lagi. Supaya kerja kita lagi TikTok. Kerja kita lagi apa? Lagi berkesan. Maka datanglah keberkatan. Macam Ustaz pula contoh kan. Alhamdulillah dapatlah menumpang di Cahayadin ni sebagai mutawib kan. Belajar kan. Macam mana Ustaz kena fikir nak bagi servis yang lebih baik. Kepada jemaah-jemaah. Itu anjakan kita. Kan kita begitu ada benda kurang rasanya aku ni. Aku nak kena bagi servis yang lebih baik lagi. So kena tingkat. Sebab tu kita ni orang Islam, kita ni sebenarnya bukan turun. Kita kena sentiasa naik. Sebab tu Islam itu kata selamat antaranya daripada perkataan sulam. Sulam tu tangga. Tangga ni untuk naik. Jadi semangat hijrah, semangat Muharram yang ada ni, macam mana kita nak naikkan diri kita. Buat anjakan dalam diri kita. Perbaiki lagi akhlak kita, perbaiki lagi mutu kualiti kerja kita, perbaiki lagi mutu kualiti ibadat kita. Segala-galanya benda-benda yang positif lah. Benda-benda yang positif, benda-benda orang kata yang baik-baik ni, kita ambil semangat hijrah ni. InsyaAllah. So apa korang boleh buat ialah untuk bulan Muharram ni, perbaiki diri, tingkatkan diri. Macam betul macam iklan Milo pula. Kan, perbaiki diri korang, tingkatkan diri korang. Jangan selalu, sebab zaman sekarang ni orang kata apa, asyik sit down. Kan, stress. Nak apa tu, nak pergi healing kan. Jangan gitu, kita menyemarakkan lagi macam kita hidupkan diri kita ni. Hidup bukan 2 kali 3 kali, hidup sekali je. Kan, so korang tingkatkan diri korang. Contoh kalau korang tengah bekerja, buat yang sehabis baik untuk kita berniat ni semua untuk apa? Untuk keredaan Allah SWT. Kan Rasulullah SAW. So tingkatkan diri korang. Jangan selalu rasa down. Tak baik, tak bagus untuk kesihatan dan fizikal mental ya. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, apakah maksud hijrah rohani? Hijrah rohani. Baik. Saya kata tadi Nabi berhijrah secara fizikal ya. Secara umumnya Nabi hijrah secara fizikal. Ya. Kerana apa? Kerana ketika itu keadaan Nabi di Mekah itu dalam keadaan yang sangat huru-hara, dalam keadaan yang sangat sehingga kocar kacir, hingga membangkitkan nyawa Nabi dan sebagainya. Maka pergi hijrah. Maka ada pula hari ini orang panggil hijrah rohani. Rohani lawannya apa? Jasmani. Ya, jasmani. Jasmani itu fizikal lah. Fizikal. Rohani itu dalaman kita lah. Jadi hijrah rohani. Apa yang hijrah rohani ni maknanya dalaman kita, semangat kita, roh kita, roh kita. Maka kalau kita amat-amati ada sepotong hadis Nabi SAW, hadis ni sangat popular lah. Nabi kata apa? Inna fil jasadi mudghah. Nabi kata inna fil jasadi mudghah. Setiap orang ni, Nabi kata, dalam jasad dia tu ada seketul daging. Seketul daging. Kemudian Nabi kata idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau daging ni dia subur, dia sehat, dia baik, seluruh anggota tu nanti dia akan jadi baik. Betul. Dan sebaliknya kembali, kalau dia fasadat, kalau daging tu dia tak elok, dia busuk, maka fasadal jasadu kullu. Semua jasad dia akan jadi rosak, akan jadi buruk, akan jadi tak sihat. Apa dia tu? Nabi kata apa? Ala wahyal
qalbu. Hati. Hati kita. Hati yang duduknya, yang dia punya, yang ditutup dengan dada kita, dalam dada kita. Casing dia dada kita. Dia duduk kat dalam. Ya. Jadi nak hijrah rohani ni macam mana kita nak tengok supaya roh kita ni sihat. Ya. Bila roh kita sihat, semua jadi sihat. Bila hati kita baik, ya, mata akan jadi baik, mulut jadi baik, telinga jadi baik, kaki, semua akan jadi baik. Jadi sekarang ni masing-masing kita, Ustaz, Iman, Arif dan semua ni masing-masing macam mana kita untuk muhasabah diri kita. Kita renung diri kita sendiri. Jangan tengok orang lain. Renung diri kita sendiri. Kan? Agak-agak kita ni roh kita ni dah baik ke belum? Dah sempurna. Hati kita dah baik ke belum? Kan? Contoh, mata kita. Mata kita ni tengok apa sekarang ni? Tengok benda yang lebih, tengok suka benda yang baik ke tengok benda tak baik? Kalau kita rasa-rasa mata kita ni masih lagi melihat tengok benda yang tak baik, makna ada something wrong dengan hati kita. Mulut kita ni yang keluar dari mulut kita ni benda-benda yang baik ke benda-benda yang tak baik? Kalau mulut kita ni keluar hari-hari benda-benda yang baik-baik, tandanya hati kita baik. Tangan kita, semuanya dia berpunca daripada dalam kita. Sebab itu dalam surah apa? Allazi tattali'u 'alal afidah. Ya. Orang yang kaki caci orang, kaki fitnah orang, kaki bambu orang sana sini kan. Besok di hari akhirat dia akan dimasukkan dalam satu tempat. Tempat tu nama dia Hutamah. Hutamah apa dia? Hutamah ni salah satu nama neraka. Neraka Hutamah. Dalam Hutamah tu nanti allati tattali'u 'alal afidah, yang akan dibakar hatinya. Api neraka tu dia akan sambar bakar hati ni. Orang yang kaki kecaci, kaki umpat, kaki fitnah orang, kaki maki orang, yang buat kerja lidah, yang buat kerja mulut. Tapi dalam Quran tu disebutkan yang akan dibakar, disambar dengan api neraka ialah hati. Kenapa hati? Sebab hati ni dia punca. Dia raja anggota kita. Kan? Mulut cakap baik ikut kata hati. Mulut cakap jahat pun ikut kata hati. Mata tengok benda yang baik ikut kata hati. Mata tengok benda jahat pun ikut kata hati. Sebab hati jadi raja. Jadi hijrah rohani ini berkait dengan bagaimana kita nak suburkan hati kita. Nak sehatkan hati kita. Nak supaya bila hati kita sehat, semua jadi sehat. Hati kita baik, semua jadi baik. Hati kita, roh kita akan jadi baik. Jadi sebenarnya muhasabah diri kita. Nak masuk tahun baru ni kita renung senyap, muhasabah diri kita. Jagalah kan? Diri kita, jaga percakapan kita, pemandangan kita. Kan? Kalau hati kita ni baik, maknanya tengok maksiat kita tak suka. Tengok maksiat kita tak suka. Dan ibadah senang kita nak buat. Kalau kita rasa kita berat nak buat ibadah, maknanya kita ada something wrong dengan roh kita. Tapi kalau kita nak buat ibadah ni kita mudah, roh kita sihat. Jadi itu tengok sendiri mau ingatlah bro, kata kita kalau apa dia kan. Bro sendiri mau ingat, sendiri kena tengok diri sendiri masing-masing. So kalau korang macam Ustaz cakap tadi, jangan nak berbetulkan masalah orang, kesilapan orang. Betulkan diri sendiri dulu. Kita betul diri sendiri. Betulkan diri sendiri dulu. Sebab kita manusia takkan sempurna. Okay. Walaupun macam Ustaz cakap, kalau hati kita baik ke apa, tetap kita ada buat salah juga. Sebab kita manusia, iman kita turun naik. Betul Ustaz So jangan, contohnya kalau ada orang buat salah ke apa, jangan terus judge, jangan cari salah orang. Okay. Pentingnya kita ubah diri kita je. Bila diri kita dah okey, kita nasihatkan orang untuk kebaikan bersama umat-umat Islam, kan, saudara mara kita Islam. Okey. Kita terus soalan seterusnya Ustaz InsyaAllah. Kita laju sikit hari ni Ya. Okey, seterusnya
Okey, soalan saya pun yang seterusnya. Maaf saya terkejut dengan soalan ni bukan saya yang buat. Okey, saya punya pekerja, saya punya kawan sekerja yang buat. Saya pun terkejut dengan soalan dia. Sangat-sangat ni Okey, macam mana kita nak menilai sama ada kita ni telah, orang kata apa, telah berhijrah. Okey, dari segi rohani, daripada segi orang kata jasmani. Macam kita tak tahu kita dah berhijrah ke belum ni Ustaz? Jawapan dia tadi mungkin kita dah ada soalan sebelum ni tadi. Rasa mana kita rasa kita dah berhijrah? Tengok baiki diri kita. Tengok diri kita lah. Tengok diri kita. Cakap dia tadi kan. Kita tengok diri kita macam mana. Kalau kita rasa kita dah mudah nak buat ibadah, sebelum ni kita rasa macam buat bukan tak buat kan, tapi rasa macam berat, macam beban je kan. Macam buat cara terpaksa. Macam mak saya cakap perangai meme, ada meme. Ada meme. Ada meme kat situ. Ada meme kat situ. Meme sendiri mau tahulah kan. Faham lah. Masih meme lagi kan. Tapi sejak ni kita mesti macam dah tak meme, kita dah raw pula. Meme lawan dia raw. Rajin lah. Okey. Mau masuk. Tadi mim alif lam sin mim alif lam sin. Ini jadi ra alif jim yanun. Jadi rajin pula. Rajin. Kita rasa macam bila masuk waktu kita masa tak kena je. Kan? Aku belum selesai ni, aku belum selesai. Rasa tak kena je, rasa tak kena lagi gitu kan. Jadi bagaimana rasa kita dah hijrah? Tengok bagaimana amalan seharian kita. Amalan seharian kita dah mula orang kata apa, nak buat benda-benda yang ada output yang baik. Kita nak buat benda-benda yang bermanfaat aja sini. Jadi itu tanda penghijrahan rohani kita. Penilaian rohani kita. Jadi kita menilai, melihat diri kita. Dan tak salah, maknanya kita cari rekan-rekan yang baik-baik. Supaya boleh sentiasa mengingatkan kita. Betul. Kawan-kawan kita ni sebenarnya iman macam cermin. Betul. Bagi diri kita kan. Macam cermin. Macam kita saya tunjuk iman yang satu kan. Yang empat tu tunjuk pada diri saya sendiri. Kan. Jadi kita dapat sahabat-sahabat yang baik. Sahabat yang baik bagaimana? Sahabat-sahabat yang boleh tegur kita. Itu sebenarnya sahabat yang baik. Jadi tapi kadang-kadang hari ni benda tu orang nampak bila orang tegur kita ni busybody. Yang lebih kerah lagi, kubur masing-masing. Itu ayat tu pun. Kau juga kubur masing-masing tu. Itu lagi ganas kan, kubur masing-masing. Kita pun tak nak sekubur dengan dia. Contoh kan. Kubur masing-masing. Jadi kita sebagai orang yang tadi kalau rohani kita dia sihat, kita bila orang tegur kita boleh terima. Kita boleh terima, dan kalau teguran tu teguran yang memang betul, kita terima lah. Memang kita ada kesilapan, kita ada kekhilafan. Sebab tu saya kata kawan-kawan sekalian ni cermin kita. Kita tak sedar. Dalam kita bercakap ni pun tentang ada silap, kita tak tahu. Ada orang terasa, sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar kita bantu nasihat kita juga. Betul. Tolong bantu kita. Kadang-kadang kita mungkin tak sedar, ada tersilap cakap dan sebagainya. Jadi nak menjawab soalan tadi, bagaimana kita tahu bila mana perubahan tu dah berlaku. Saya kata tadi apa? Benda-benda yang baik ni kita seronok nak buat. Betul. Kita seronok nak buat. Jadi itu antara tanda-tanda. Macam pergi umrah lah kan, kita pergi umrah. Orang kata macam mana Ustaz nak kenal, nak tahu umrah kita ni Allah terima ke Allah tak terima. Umrah kita ni mabrurah ataupun mardudah. Mabrurah tu memang mabrur. Mardud tu yang tertolak. Contoh macam tu. Kalau sebelum pergi kan mulut longkang, balik nanti mulut dah berlongkang. Contoh. Mulut longkang ni maksud siapa? Mulut jahat lah. Cakap pun benda tak elok kan. Caci maki apa semua kan. Kalau pergi tadi mulut longkang, balik lagilah. Balik dah tak longkang lah. Balik dah mulut perfume baik. Mulut perfume, mulut baik. Itu tanda saya itu tanda umrah dia Allah terima. Sebab ada anjakan yang baik. Ada perubahan yang baik. Begitulah. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana boleh
kongsikan ada korang, pandang yang lebih baik kita sebabkan perubahan ni dia kadang-kadang kita boleh nampak dalam jangka masa yang lama. Kadang-kadang kita boleh nampak dalam tiba-tiba seminggu ni dia sini, minggu depan dia dah berubah. Kadang-kadang dia tengok perubahan macam mana. Kadang-kadang drastik tiba-tiba esok dia terus berubah. Kan? So korang kan tengok diri korang dulu. Macam tadi soalan tadi tentang berhijrah secara rohani. Okay, korang kena tengok diri sendiri dulu. Okay, tengok diri sendiri dulu. Macam contohnya macam kita ada tak perasaan senang untuk nak membuat ibadah tu? Sebab apa? Saya tahu buat benda ibadah dapat pahala ni susah sangat orang nak buat zaman sekarang ni. Lepas tu kalau nak buat dosa tu senang betul. Kan? So kita tengok diri kita dulu, antara kita buat baik, kita buat jahat, mana lagi kita rasa gembira, rasa macam selesa. Kalau korang rasa diri korang tu macam lagi senang buat jahat je lah, itu korang belum hijrah lagi. Korang belum perbentukkan diri korang lagi. Macam Ustaz cakap tadi, tengok pada hati. Kalau sikit je daging dan hati tu orang kata rosak, semuanya rosak. Dia akan berjangkit. So korang perbaiki diri lah yang lebih terbaik. Contohnya macam saya pun ada pengalaman juga. Kawan-kawan saya macam pergi buat umrah kan. Kita pergi umrah. Dia jenis yang hati kental tau. Dia macam hati betul-betul kental. Jenis yang suka, orang kata senang panas baran lah. Panas baran. Dia pergi umrah, macam dia pergi time dia pergi tu pun dalam keadaan yang mengamuk, marah orang sana, marah orang sini kan. Bila dia balik, dia macam orang paling sopan. Baik je, duduk diam je, tak ada marah orang kacau, dia pun dia diam je. Tapi itu salah satu hijrah kan, hijrah dia, iaitu dia berubah daripada yang panas baran jadi yang lebih tenang. So korang kalau korang nak rasa benda tu, jomlah join cari Adil pergi umrah. Kau boleh berubah korang punya pendapatan kan. Korang boleh rasa tiba boleh berubah jadi lebih baik, sebab kita nak jadikan diri kita lebih baik supaya kita kat sana nanti tak adalah orang kata apa tak ada kita takut. Kita ni banyak dosa memang banyak lah. So ubahlah diri kita supaya kita jadi manusia yang lebih baik dan jadi orang yang lebih memanfaatkan, orang kata tu, membantu orang lain untuk bangkit juga untuk ke jalan Allah SWT. Okey, seterusnya Ustaz, soalan yang ke-8. Lagi 3 Ustaz soalan. Lagi 3 soalan. Okey, apakah kesilapan yang sering dilakukan, selalu orang buat dalam memahami makna hijrah? Dalam kesilapan dalam memahami makna hijrah itu. Okey. Mungkin tadi kita dah sentuh sikit jugalah kan. Dia itu, macam soalan dia berkait. Maksudnya hijrah itu bukan semata-mata hijrah secara, orang kata secara fizikal ya. Hijrah itu hijrah yang dia meliputi banyak benda. Yang kita dah bincang tadi, ada hijrah rohani kan, hijrah rohani kan. Ada hijrah yang berkaitan dengan orang kata apa, peningkatan untuk sahsiah kita dan sebagainya lah ya. Jadi hijrah tu kita kena faham dari sudut meliputi pelbagai sudut. Cuma secara asas umumnya itu, hijrah itu mestilah hijrah daripada suatu benda yang negatif dia pergi pada benda yang positif. Yang negatif dan kepada positif. Bukan yang positif pergi negatif pula. Betul. Itu lain dah tu itu. Itu tak jadilah. Takkan jadi. Itu mesti daripada yang negatif kepada positif. Yang kepada yang tak baik kepada yang baik. Kepada yang kurang baik pada yang lebih baik. Pada yang dah baik kepada yang lebih baik. Lebih baik. Dah bagus dah, tapi pergi bagaimana lagi? Kita nak hijrah lagi. Pada tahap yang kata apa, yang paling maksima. Betul. Yang paling maksima. InsyaAllah. Gitu. InsyaAllah. So kalau korang rasa macam Ustaz cakap tadi, daripada tak baik jadi lebih baik, daripada baik jadi lebih baik, betul jadi lebih baik lagi. Hidup kita ni macam orang kata apa, berusaha menjadi lebih baik je. Jangan fikir macam aku dah cukup baik dah dengan dia. Jangan fikir situ kan. Dia iman siapa rasa diri dia baik, sebenarnya dia belum baik. Orang baik tak mengaku dia baik. Kalau kita baik, kita rasa kita baik, sebenarnya kita belum baik. Ya betul. Itu pun dah nampak dah dia tu bongkak situ kan, rasa kita ni tak sempurna. Megah. Kita ni tak sempurna.
So kalau korang rasa korang rasa macam itu, korang perbaiki diri korang. Kalau dia macam Ustaz tadi, dia baik, pergi lebih baik. Kita belajar. Setengah orang kata apa, bagi kita ini dah baik dah. Okay, ini je tahap kita. Tapi sebenarnya ada lagi banyak tahap untuk jadi lebih baik. Okay, InsyaAllah korang praktikkan. Semoga korang boleh berhijrah rohani juga. InsyaAllah. Kan, korang boleh lagi rasa macam rasa tenang, rasa gembira melakukan ibadah semua tu. Jangan terasa terseksa macam malas tu tak bagus lah untuk kita. Okay, seterusnya, apakah doa ataupun amalan-amalan yang kita boleh dilakukan pada awal Muharram ni? Baik. Doa-doa ni dia secara umum lah. Apa saja doa. Yang penting doa tu mesti yang baik-baik. Ya, betul. Doa yang baik-baik. Cuma nanti amalan di masyarakat kita ni, di Johor khususnya, kita petang hari Khamis petang tu, kan hari Jumaat tu kan kita punya awal Muharram kan? Betul, Jumaat. Jadi Khamis petang tu amalan kita akan pergilah ke masjid, ke surau. Kita buat kata apa, bersama-sama berdoa, dipanggil doa akhir tahun dan doa awal tahun. Kan, doa akhir tahun, doa awal tahun. Sebelum maghrib kita sama-sama baca doa akhir tahun. Lepas maghrib kita baca doa awal tahun. Cantiknya Islam itu, ya. Akhir tahunnya kita tutup dengan kita minta doa dengan Allah SWT supaya apa yang kita dah buat setahun yang lalu ni, Allah terima amal ibadah kita. Apa-apa kesilapan kita minta Allah ampunkan dosa-dosa kita. Di selepas maghrib pula, di awal tahunnya, kita mohon submit doa lagi dengan Allah Ta'ala supaya tahun yang bakal kita lalu ni nanti, setahun ni nanti, Allah bukakan pintu-pintu hati kita supaya istiqamah dalam buat amal ibadah. Kita dapat orang kata apa, Allah takdirkan kita perkara yang baik-baik sahaja. InsyaAllah. Jadi sebab itulah orang Islam ni dia ada senjata yang hebat. Antara senjata hebat tu doa, silahul mukminin. Doa ni senjata orang Islam. Jadi doalah apa pun yang baik-baik. Semua masuk dalam bulan Muharram ni tadi, kita tingkatkan lagi doa, banyak lagi sambil doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi satu, doa ni jangan kedekut. Dia ada doa kedekut. Ada juga doa kedekut. Doa ni jangan kedekut. Doa jangan untuk diri sendiri je. Sebab Nabi kata apa? Siapa yang doakan orang lain, kemudian orang tu tak tahu kita doakan dia, maka malaikat doakan kita. Iman doakan saya. Saya tak tahu pun Iman doakan saya. Malaikat akan doakan. Betul. Kalau kita apa-apa buat ibadah, kita senyap je. Dan beritahu orang pun. Jadi kalau macam tu, hari Iman tu doakan saya, tapi tak payah beritahu saya. Kalau nak doa, nak didoakan oleh malaikat. Sebab tu kita jangan kedekut berdoa. Hatta kita rasa orang tu kalau tak suka kita pun, kita doakan dia. Supaya hati dia lembut, dia tak bermusuhkan kita. Doakan walaupun kita tahu dia tak suka kita. Contoh kan. Jadi begitu. Okay, sebenarnya kat sini kalau Ustaz cakap tadi apa tu, kita berdoakan orang dan begitu. Sebenarnya kalau kau nak faham kan, konteks doa tu dia bukan dalam bahasa Arab sahaja. Tidak, dia berbagai-bagai bahasa. Contoh kalau orang apa tu, orang China tiba masuk Islam kan, guna je Cina, insya-Allah doa tu akan termakbul. Okey, walau satu, bukan doa tak semestinya panjang-panjang. Contoh kau doa, ya Allah Tuhanku semoga dia sihat selalu. Itu pun salah satu doa. Betul Ustaz Betul. So benda percakapan, korang pun tahu percakapan itu adalah doa. So kalau aku cakap semoga dia sihat, semoga dia gembira, itu semua doa. Semoga doa-doa tu berbalik pada diri kita sendiri lah. Okay. Cuma doa tu bila kita nak doa yang baik, doa dengan etika doa yang betul lah. Apa etika doa yang betul? Antaranya kita mulakan doa dengan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala kan, dan kita akhiri dengan selawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian sebelum tu lagi, kalau boleh jangan tinggalkan penghulu doa. Apa penghulu doa? Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Itu penghulu doa. Kemudian doa dalam kita menghadap kiblat. Doa dalam kita bersih. Kita tutup aurat dan sebagainya.
Itu antara etika-etika doa itu pun kita kena ambil kira lah dalam kita submit doa kita. Dan juga ada waktu-waktu yang baik dalam berdoa. Waktu-waktu yang mana the best time to submit doa. Antaranya apa? Hari Jumaat. Hari Jumaat, solat Jumaat tu. Itu the best time untuk submit doa. Jadi hari Jumaat antara hari yang Allah bagi keistimewaan, waktu-waktu hebat dalam kita submit doa. Jadi kita kena pasti bila the best time submit doa. Okay, itu pun mungkin kita akan buat video nanti. Macam tajuk dia menarik itu saya untuk buat video untuk pengetahuan korang semua lah kan. Kita membantu kan. Sebab tak ramai orang tahu. Walaupun diorang ni orang kata apa semua di ujung jari, kadang-kadang diorang pun tak nak cari. Kita yang kena tunjukkan kepada korang supaya amalan ni kita sama-sama lah kita sambut. Okay, soalan terakhir Ustaz, soalan yang terakhir tu ke-10. Ini saya rasa Ustaz kena jawab, saya pun kena jawab juga ni soalan ni. Saya rasa macam-itulah. Okay, kalau kita ni diberi peluang boleh ubah diri kita ni untuk dalam sepenuh satu Muharram kan, apa yang kita nak ubah? Okay, tanya Ustaz dulu. Tanya Ustaz dulu. saya fikir dulu ayat apa nak buat ni. Okay, tanya Ustaz tanya Ustaz dulu. Jadilah hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah. Sebab apa sifat hamba? Taat. Apa saja Allah perintah, kita ikut. Kita buat. Apa saja Allah perintahkan kita buat, kita jangan komplain. Apa saja. Jangan komplain, jangan apa, sebab kita sedang kita hamba. Sebab hamba ni dia mesti taat. Mana ada hamba lawan tokek? Betul. Hamba tak boleh lawan tokek. Jadi kita jadilah hamba yang sebenar-benar hamba. Sebab mungkin ada orang dia tak sedar status dia hamba tau. Orang yang tak sembahyang, dia tak sedar diri dia hamba. Orang yang suka buat maksiat, dia tak sedar diri dia hamba. Sebab apa? Itu semua tanggungjawab yang Allah beri pada dia, tapi kalau dia tak tunaikan, dia tak laksanakan, sebenarnya dia belum sebenarnya hamba pada Allah. Dia hamba yang besar kepala. Dia hamba yang lawan toki, sebagai lawan toki lah. Dia hamba yang lawan Tuhan. Jadi untuk sebenar hijrah ni, Al-Muharram ini, marilah kita berusaha untuk kita jadi hamba kepada Allah yang memang sebenar-benar hamba kepada Allah. Dalam tanda kata lain, taatlah perintah Allah. Apa je perintah Allah, kita junjung dan kita sedaya upaya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Supaya hidup kita berkat, supaya hidup kita selamat dunia akhirat, taatlah perintah Allah. Ikutlah Rasul. Faham? Nak dengar jawapan Iman pula ni. Jawapan mungkin kongsi dengan Ustaz termotivasi pula. Korang kena faham ayat Ustaz tu kan dah merangkumi semua sebenarnya. Okay, Ustaz punya azam tu dah merangkumi semua. Okay, saya kalau bagi saya lah, azam saya nak ubah untuk tahun ni lah, pada tahun Muharram ni saya nak buang orang kata perasaan macam kadang-kadang walaupun kita macamnya kita tunaikan solat 5 waktu ke, ikut hukum Islam, hukum iman kan, kita akan rasa perasaan macam kena paksa. So kita nak, walaupun kita rasa nak buat, tapi kita rasa macam kadang-kadang macam aduh malas dah nak asar ni kan. Betul. Itu sifat saya sekarang ni. Maaf lah kepada semua, saya tidak baik. Dia gini Iman. Sebab apa? Kita ada musuh. Musuh kita apa? Syaitan. Sebab tu dia secara min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu surah An-Nas tu. Allah nak cerita tentang iblis ni yang dia sentiasa akan maju dan mundur. Maju apa? Dia maju, mundur, macam mana dia bisik-bisikkan dekat hati kita. Sebab tu Nabi ajar kita, contohnya pagi subuh kan bila kita tidur, Nabi kata kita diikat dengan tiga ikatan iblis. 3 ikatan. Nak putuskan ikatan-ikatan tu, Nabi bagi formula. Kan bila bangun kita buat apa dulu? Doa bangun tidur. Doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kan. Dan kita ambil wudu, kita semayang. Terputuslah ikatan-ikatan tu. Sebab iblis memang itu musuh kita.
Jadi hidup ni begitulah. Sebab iblis kan dah bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyesatkan. Iblis dah bersumpah dah. Iblis kata disebabkan wahai Tuhan kau dah menganggap aku ini sesat, maka iblis kata apa? La uzayyinanna lahum wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan hiaskan di kalangan anak Adam ini benda-benda maksiat tapi nampak cantik, nampak baik, dan aku akan sesatkan mereka semua. Kerana apa? Kerana dia untuk jadikan teman di besok dalam neraka. Memang begitu. Sebab itu kita kena ada mujahadah, kita kena ada jihad. Jihad yang paling besar Nabi kata apa? Jihad hawa nafsu. Memang itu biasa. Itu biasa. Tetapi pentingnya lah kita mencari rakan-rakan yang baik-baik. Kita pergi tempat yang baik-baik. Kita bila kita dapat macam tu, kita sentiasa termotivasi untuk buat yang baik. Bila contohnya Harib baik tak? Baik kan? Mana boleh tak baik? Contohnya kata, Man, dah pukul 3 ni. Contohnya dah pukul 3 ni. Aku tengok kau macam belum sembahyang lagi. Contoh, sebab dia rakan yang baik. Alhamdulillah. Sebab dia rakan yang baik. Itu yang kita nak rakan macam tu. Tapi kalau kita dapat rakan yang tak baik, kita mungkin selain buat sibuk apa, dia buat tak tahu. Lantak je lah, kubur masing-masing. Contoh macam tu. Itu maknanya rakan yang kurang baik. Jadi penting sekarang kita cari suasana, kita create suasana yang baik, rakan yang baik, dan juga percampuran kita dengan orang yang baik-baik. Kita tengok benda yang baik, cari apa yang baik supaya baik, insya-Allah baik-baik berlaku. InsyaAllah. Okey, itu saja. Saya 4 dah habis kan? Aku nak tambah lagi? Saya tak ada ke? Itu saja kan? Okey, itu saja daripada saya. Okey, kalau korang nak tahu, kalau korang berminat, nak tahu lebih lanjut tentang Ustaz ni bercakap dengan sangat lancar. Dia tak ada baca apa-apa. Dia semua dengan ilmu pengetahuan dia sendiri. Kalau korang rasa gembira nak dengar lagi lebih tentang sirah-sirah, tentang sejarah-sejarah, join kami Cahaya Adin pada bulan 12 ni Ustaz, insyaAllah. Bersama Ustaz Abdul Aziz sebagai mutawif anda. Okey. So pada bulan ni orang kata musim sejuk. Musim sejuk, insyaAllah sahabat-sahabat syurga saya semua di luar sana, ya, insyaAllah pada 22 hari bulan 12. Ya, betul. Sehinggalah 2 hari bulan Januari 2026 kita umrah 2 tahun. Ya, betul. Bulan 12 dan bulan 1. 2 tahun. Makna orang buat nak pergi umrah tak 2 tahun? Umrah 2 tahun. Jarang-jarang dapat sejuk. Bersama-sama insyaAllah dengan saya biiznillah dan sahabat-sahabat Cahaya yang lain, untuk sama-sama kita tunaikan ibadah umrah. InsyaAllah dengan harga yang sangat-sangat berpatutan, tempat yang selesa, insyaAllah. InsyaAllah. Saya sebagai mutawib insyaAllah sentiasa berusaha untuk berikan perkhidmatan yang terbaik. InsyaAllah. Mana-mana kekurangan beritahu kat kita. Ya, betul. Sebab kita sentiasa akan menambah baik. Itu azam kita kan? Ya, azam kita. Satu barang nanti 27 ni. Okey, so itu saja daripada saya, Amy Muhammad Iman sebagai host anda pada hari ini. Dan juga kebanyakan Ustaz datang waktu hari kerja ni Ustaz kan, datang layan pula kena Iman ni tanya soalan yang merepek berapa. Satu lagi Iman, kita minta maaf lah ya sepanjang kita berceloteh ni tadi. Mungkin kita tak sedar kesilapan kita pada pendengar-pendengar kat luar sana. Kami minta maaf lah. Kami minta maaf lah. Yang baik itu sebenarnya daripada Allah SWT. Yang kurang tu memang kelebihan kita lah. Saya lagi kurang lah. Okey, itu saja daripada kami. Kalau korang ada apa-apa soalan berkenaan dengan umrah ke, perkhidmatan ataupun pelancongan, boleh saja hubungi kami. Macam mana? Dekat Facebook ada nombor telefon kami, dekat TikTok pun ada nombor telefon kami. Jangan risau, korang boleh kontak saja. Kalau korang berminat dengan Ustaz Abdul Aziz untuk pergi umrah bulan 12 ni, join iaitu umrah musim sejuk. Okey, itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.